Raya tak? Beraya lautan. Aduh. Tengok Padan betul. Tak, itulah Padan betul pengorbanan di hari raya Korban. Dia bila kadang ada orang cakap, dia orang ni merungut kata ikhlas. Tak, macam ni lah. Kita kena sedia maklum, kata lumrah manusia ni untuk kita sedikit sebanyak meluahkan hati rasa penat letih tu biasa, tapi tak makna individu tu tak ikhlas. Untuk orang tu kadang-kadang tersebut penat lah, letih lah engkau ni, kenapa lah hilang, yang itu normal, tapi bukan makna dia orang tak ikhlas. Dia orang ikhlas. Saya percaya semua yang buat kerja walaupun pihak berkuasa tu dibayar gaji, dia orang ikhlas mencari pun. Tak ada pun dengan harapan nak dapat duit apa semua. Kalau tak awal-awal kan bagi tahu yang ini nilainya 14,000 untuk buat trip ini, untuk cari ni kan. Letak awal-awal kan tak ada. Saat kami memang ikhlas cari. Cuma untuk mulut kawan-kawan tu menyebut penat lah kan, menyusahkan, biasalah, siapa orang dua punya hal lah. Orang nak menyebut tu kan, tapi tak mana orang tim SAR tak ikhlas. Bukan baru hari ni, benda ni dah lama pun, benda ni kita buat pun. Bukan, saya nampak kat Facebook ada sumbangan, mana pergi duit tu? Yang sumbangan tu kena tanya ni lah, Bendahari Persatuan ada di Perak tu kan. Itu dia orang yang akan uruskan lah. Saya tak tahu kalau kenal tolong ni. Sebab sumbangan ada dibuat. Betul tak soalan tu? Jadi sepanjang duit tu saya kita ada ration yang dihantar untuk bagi tujuan penggunaan untuk operasi kan. So itulah duit-duit tu digunakan. Duit sumbangan tu nak buat apa? Yang dia tak nak bagi tu, dikira no. Itu awak tak tahulah sebab no comment.